Okay guys, kita berjaya sampai Chengdu Ziling Snow Mountain. Berbaloi sangat kalau korang datang sini. View cantik gila. Ya, Snow Leopard dekat 5,364 meter. Very alpha. Totally worth it. Berbaloi. Alright guys, good morning. Hari kedua di Ziling Mountain. Hari ni kita naik ke second base. Another cable car. And kita akan tengok view apa dan aktiviti apa yang kita boleh buat di sini. So ni hotel kot. And then view dia belum nampak lagi. Kita kena naik atas lagi. Okay. Alright guys, kat area sini korang boleh nampak sunrise dengan sea of clouds. So korang datang awal pagi, datang kat sini korang boleh nampak view dia dari sini. Confirm cantik. Very nice. Jom kita continue. Okay guys, kita berjaya sampai Chengdu Ziling Snow Mountain. We made it. Bye bye. Very beautiful. Dia kalau peak winter tu semua kawasan gunung ni warna putih sebab salji tebal. Tapi kali ni ada lah sikit-sikit, tapi disebabkan salji tak banyak lah kita dapat view belakang ni. Right guys, sangat cantik. Puas hati. Berbaloi sangat kalau korang datang sini. View cantik gila. Ya. Yeah. Enjoy. Okay guys, kat atas ni ada takin. Lebih kurang kambing gunung kan. Sichuan golden monkey, burung ni apa, lebih kurang
sangat. Panda, snow leopard, rusa sambar. Banyak kat hewan ni. Ketinggian. So paling perform snow leopard. Snow leopard dekat 5,364 meter. Very alpha. Ni. And here is the view. (3,250 meter) top of Chengdu. Totally worth it. Berbaloi. Kalau orang datang Chengdu, wajib datang ini, right? Now kita jalan-jalan dulu. Sebab kejap lagi petang sikit kita naik bas dan pulang ke Bandar Chengdu balik. So what a view. Ziling Snow Mountain. Patut datang kalau datang ke Chengdu. Very good. Kakashi Sharingan. Tengok. Sebabkan cuaca ni panas, so banyak ais pun dah cair. Kalau tidak penuh di tepi sana. Okay. Wih. Besar sikit, keluar. Fun, very fun.
Alright guys, tamatlah satu malam di Ziling Snow Mountain. Now kita akan pulang ke Bandar Chengdu balik. Bas kita dekat bawah tu nanti. Tapi sebelum balik, tengok ni, what a view. Ziling Snow Mountain memang berbaloi kalau korang datang ke Chengdu. Right, till next time, kita jumpa di next episode. Alright, ciao guys.